Okay, kita buat sini, kita sini sikit. Okay, kejap. Okay, kejap saya susun je, saya susun balik. Okay, sini. Tak boleh berebut ni. Okay, tak boleh berebut. Saya ada ni. Bella kat sebelah saya. Ni lah saya cakap tadi tu, kena pegang. Biar saya pegang sebab saya tak nak duduk. Oh, ya. Okay, boleh? Boleh, Wayu pegang. Saya buka yang ni lah. Bella saya rasa perlu duduk. Okay, Bella duduk. Okay. Have a seat. Okay, kejap. Saya buka kan. Awak tak boleh dengar kejap ya. Kita betulkan dia dulu. Okay. Saya peminum air soya. Tengok tu YB. Saya peminum air soya. Test mic 1, 2, 3. Okey tak tu? Cuma Bella tidak suka minum air soya. Okey. Ni YB. Terima kasih. Okey, sama. Okey. Bella duduk sini lah. Kenapa Bella tak suka minum air soya tu kena tanya je. You kena duduk. Senang sikit for you. Ya. You nak tolong angkat ke? Tak apa. Okey, boleh. Jangan. Okay. Ada yang kata saya tak suka juga tengok. Ramai fans bersolidariti bersama Bella tak minum air soya. Solidarity. So malam ni kita buat apa Bella? Nak menyanyi. Nak menyanyi? Seriously? Ni salah tempat kot, ni bukan studio. Ni studio untuk The Raw. Rasa macam dah lama tak datang sini. Wow. Rasa macam setiap minggu kita datang sini secara konsisten. Tak adalah you. Oh ya, pada sesi yang terakhir apabila digertak oleh mama sendiri, masa tu Bella tak ada. You should have seen my mum. Padahal dia datang jauh lebih awal. Lepas tu buat panggilan. Saya ingat dia dekat rumah dengan my dad. Tiba-tiba rupanya telah diseluduk masuk oleh tim Cik Adibah. I think my mum is a better life seller than I am, to be honest. Dia macam macam cikgu. Kita macam santai. Your mom kena dah start buat live. Betul. Screen tadi dah okey dah. Okay, semua okey. Bella tak nampak. Kan tak nampak. Sebab saya berdiri dan Bella sedang fokus. Saya rasa kalau nak nampak Bella, saya kena macam angkat kerusi tu. Bella ke kiri sikit. Okay. Sekejap. Tak apalah, jangan berat. Jangan. Saya berat, jangan. Mana ada? Definisi berat bagi Bella 43 kg. Wow. Lain macam. Okay. Bagaimana, semua dah boleh nampak ke? Alah, janganlah suruh saya duduk. Baby kena duduk. Masalahnya macam rapat sangat. Boleh tak? Boleh Bella? Saya tolong. Boleh, tak adalah rapat sangat. Okay. Alright. So hari ni boleh tak kalau pagi Tengok cakap apa Bella nampak glowing. Bella tadi dia macam tak kena buat rambut, kena buat ni, buat tu. Cakap relax. It's okay. You look great. Yes. Okay, so hari ni kan kita tengok beg kuning kita sekarang ni Bella. Kita dengar cerita Bella punya favourite adalah foundation, betul? Yes. Itu yang Bella konsisten pakai. Apa yang pasal foundation yang Bella menjadikan dia as a top choice? Okay, satu dia full coverage of course. Itu sangat penting sebab kadang-kadang kita ni tiba-tiba jerawat datang. And another one is dia memang dah ada sunscreen sekali. I see. Okay, kalau hari ni kita buat demo okey tak? Kita buat demonstration foundation lah. YB bukan demo yang itu. Siapa nak demo dekat muka Bella? Saya demo. Kena minta kebenaran dulu. Saya ada model tau. Oh, ada model lain. Okay, tak apa. Saya ada model tau, bukan basher. Wow. Siapa model tu? Saya ada modelnya di situ. Wah, macam kena paksa muka model tu, macam kena paksa. Okay, tapi sudah dapat kebenaran model tak? Dapat. Kita bagi payment sikit lah kat model. Wow, okay. Tapi dengan syarat bila saya buat demo nanti, saya nak YB dengan Bella jadi narrator, boleh tak? Narrator masa boleh. Saya tengah apply. Boleh. So hari ni saya cadang nak apply dekat model ni, dia punya base sekali ikut skin tone, and then kita buat contouring dengan foundation dia. Wow. Okay, banyak perkataan yang saya kurang faham tapi tak apa. YB faham ke contouring tu apa? Tak, tapi tak saya faham. boleh belajar. Okay. Saya budak baru belajar dan sanggup nak belajar. Okay, alright. So kita orang set up jap kat depan. Lepas tu kita mulakan kejap lagi. Okay. Muar boleh tolong duduk? Tak nak. Muar tak nak duduk sebab daripada pagi Muar kena duduk kat parlimen. Takkanlah nak duduk je. Habis kalau duduk je memang habis lah. Saya jadi gemuk. So berdirilah Muar. Bella tengok apa tu? Sorry, tadi mama saya text. Jadi mungkin dia risau. Kenapa Mama risau? Bella buat apa sampai menyebabkan kerisauan? Tak adalah sebab tadi busy kerja, jadi tak sempat nak update. Lepas tu dia kata dah sampai kan. Cakap tengoklah dah sampai. Terima kasih. Kata Muar jangan duduk, teruskan perbahasan. Terima kasih kerana memahami
Denyut nadi muah. Sandakan boleh duduk tak apa. Sandakan dia macam sejuk, penat. Taklah, Bella nangis ke tak? Orang tukar tempat dengan sandakan. Bila ni kita nak buat demo Orang tengah tunggu ni. Orang sedang tunggu. Okay, ni mic ni kita pegang. Akan terjatuh kan? Okay. Tapi sambil belakang. Mana ada nampak cabi? Bukan Bella. Cakap Bella macam mana ada. 43. Tak apa. Kita berhenti. Siapa yang cabi sebenarnya tu? Okay, so sekarang ni kan saya nak buat demonstration lah kita punya foundation ni. Okay. So macam kulit model saya ni, Yeah. sebenarnya dia code natural. Code macam natural? Yes, code dia memang code natural. Yeah. YB code apa? Saya quote tall, dark and handsome. Ada kan? Ketawa. Kenapa ketawa? Ada ke Bella? Kenapa ketawa? Setuju ke tak? Setuju. Setuju. Setuju 100%. Okay, so sekarang ni models. Okay, ini korang boleh tengok dekat bag nombor 1 sekarang ni. Kita tengah ada offer 108. Kata okay. tukar tempat sebab you are covered by this. RM108. Okay. Okay, so siapa sini dah pernah try foundation? Okay. Sekarang kita tengok kat belakang tengah buat apa. So that bila you duduk, Tengok belakang tengah buat apa. Kita fokus yang belakang. Okay, ni okay. Okay. Saya telah menerima cadangan kalian semua. Okay. Kau tengah cakap apa ni kat depan ni? Okay, kita mulakan lah. Tadi macam sweet moment belakang tu. Tak, kita sedang mendengar nasihat daripada para penonton. Kesian. Dia tak nampak apa Bella yang comel lote tersembunyi di sebalik produk-produk Dara. Okay. So sekarang ni saya mulakan lah. So basically, Bila boleh cerita lah. Cepat, saya buat sini je. Okay, Bila cerita, okay? Okay, pertama sekali, as you guys can see, inilah The Raw punya foundation. Okay, kita menggunakan kod Natural. Jadi senang. Kat dalam ni kita memang dah ada sediakan dia punya puff ni. Dah ada cermin yang sangat clear, bukan cermin yang tiba-tiba kabur, tak nampak muka. Okay, dan okay, kita buka. boleh buka. Penggunaannya sangat banyak. Oh, cakap Bella cakap macam DJ. Memang dah jadi DJ pun. Okay, so as you guys can see dalam dia, kita boleh terus dab. Itu yang sangat penting. Tak akan menyusahkan kita. Kalau korang tengah busy pun, korang boleh terus dab-dab. Dalam kereta ke, korang nak keluar ke, nak pergi pasar malam ke, tak ada banyak masa, boleh terus dab. Wow. Ni yang tengah dab nak kita ketawa ni, apa yang kelakar sangat ni? Saya tertolak kepala dia. Tak apa. Okay, jap. Tolak manja kan? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So ini kat sini. Cuba lipat sikit tudungnya. Okay. Orang komen kasar benar yang tolak tu. Okay, kita lembut-lembut Ada orang tanya age lebih 50 okey ke pakai? Of course. Mestilah okey. Ada orang cakap Bella very beautiful, glowing. Wow. Terima kasih. Mungkin Bella saya dia bahagia. glowing, saya darking. Nah lah, tak. Saya rasa saya glowing sebab saya bahagia kot. Wow. Nampak tak beza? Yang ni kat atas ni saya pakai foundation, sini tak ada pakai apa-apa. Kita letak gambar Bella dengan kat meja office. Oh, thank you. Ada kata saya umur 65 tahun pun pakai foundation. Boleh. Yes. Okay, yang ini. Orang cakap jangan kasar dengan model lah. Okay. Saya lebih Jangan main-main. Macam ni kita ada backup besar bagi model-model Macam ni ke? Dia cakap lagu Bella dah 200k. Thank you. Wow. Okay. Tapi lepas ni kena nyanyi lah. Apa yang Bella nampak, Bella dengan YB nampak dekat sini. Before and after. Ni macam ada guna, tak ada guna apa? Filter kan? Dia kena jujur. Betul. Kita kena pastikan nampak. Tak ada. Tak ada. Sebab foundation tak kita perlu guna filter pun boleh muka glowing apa? How do you explain bagi sebenarnya wanita? bila kita pakai foundation ni, dia banyak membantu dari segi apa tau. Bila kadang-kadang bukan kata muka kita ni tak bersih. Contoh macam model kita, muka dia bebas daripada jerawat, okay? Tapi kadang-kadang bila tengok apa yang The Raw boleh bantu, foundation boleh bantu, dia buat kita bertambah glowing.
Dia instant glow. Kalau tak kita akan nampak macam lesu. Berapa lama boleh tahan ni Bella? Dia punya coverage lah berapa jam? 8 jam. Yes, 8 jam. Bagus, Bella telah menghafal skrip. Dengan itu menunjukkan bahawa Sandakan telah lakukan kaji selidik yang mendalam tentang produk-produk yang sedang dipasarkan dan diiklankan. Tak. Itu majority. Sebenarnya macam Bella, dia seharian. I see. Saya tak tahu kenapa ramai orang teks YB bahagia ke tak. Mesti lah bahagia. Tengok siapa sebelah saya. Ya. Kenapa you pula ketawa? So I believe ramai ada skin macam ni kan. Orang Malaysia dia macam ada uneven skin tone. So foundation ni pun dia boleh bantu. Betul. Betul. Untuk evenkan skin tone. So lebih orang kata yakin nak keluar tu kan. Okay. So tengok ni. Orang sorry. Ini lepas ni saya rasa perlu model kita perlu dapat papasan. Telah dikasari di depan halayak umum. So ini kita pakai foundation, jadi tak pakai foundation. Okay, YB cuba YB komen sikit. Apa beza tu Mana? Tengok. Saya nak komen wanita lain takut. Allah. Nanti ada gerampi munchkin tepi saya nanti. Saya tak pernah marah. Dia gigit. Saya tak pernah marah. You cakap macam tu orang ingat betul lah marah-marah. Tak. Bella je baik je. No, but seriously, saya setuju dengan apa yang Sandakan katakan. Kerana glowing tu sentiasa ada. Nampak macam pakai filter tapi tak ada filter pun. It's natural beauty. Dia tak adalah nampak terlalu makeup terlalu tebal. Yang kadang-kadang bila terlalu tebal ni dia macam tapi dia tak terlalu tebal. Saya sangat setuju. Sampai saya rasa macam nak pakai. Melaka pula. Melaka setuju. Melaka tu bukan kawasan parlimen. Melaka tu negeri. Okay, Bukit Rambai setuju. Bukit Aman tu tempat polis. Mana ni? Rambai. Sungai Rambai tu tepi dengan Muar tau. Saya lari jogging 10 km boleh sampai. Macam tu. Jiran. Bella kalau tak make up macam budak. Ya ke? Itu je make up ke? Tak make up ke? Memang nampak macam tu. Tak. Sebab tu saya suka make up. Saya nampak matang sikit muka. Apa yang berlaku kat belakang tu? Kita sedang judge satu sama lain. Okay, so korang Bella rasa ramai sangat tanya macam mana Bella punya pemilihan warna and kadang-kadang foundation macam mana. Better korang pergi je ke foundation ni sebab dia macam sangat senang. Tak perlulah korang nak pakai double-double, nak pakai concealer, nak pakai. It's gonna waste time. That's true. And it's very easy boleh bawa ni ke mana-mana kita pergi. Saya memang dekat dalam bag saya memang kena bawa sunblock. That's very important sebab skin health ni sangat penting. Walaupun saya tak pakai banyak produk tapi sunblock tu memang wajib ada. So bagi golongan wanita, foundation is the easiest combination ya. Sebab kadang-kadang dia nak nampak flawless. Laki ni kalau nampak flawless dia macam bahaya sedikit lah. So yeah, you can bring this wherever you go. And then YB tahu tak yang ni foundation ada sunscreen sekali. Ya, so mestilah. actually YB boleh. Then it's time now lah YB ada foundation dalam bag pula. Betul, tapi ni macam tanya saya soalan macam ingat saya tak boleh jawab ke? Baik. Research. Baik. Foundation sesuai tak untuk oily skin? Sesuai untuk semua jenis kulit. Okay. So harga dia sekarang dekat bag kuning 208. Okay. Foundation ni dah sampai Singapore. Wow. Dapat dua 108. Okay. Mana dia punya? Ni. Ni bukan. Oh, this one. Ni kasih. 88 je lah. 88 je. Oh ya, hari ni ada 10-10. Tengok. Korang ni pun salah je. Daripada 108, daripada 158 jadi 108 jadi 88 ringgit. Yes. Ya, 88. Lah. Dapat lagi murah korang. 88 ringgit. Serius lah 88. Korang nak untung macam mana? Baiknya YB memikirkan ya. Serius 88. Ada cakap dapat 93. Okey lah tu. Daripada 100 lebih. 150 plus. Ya. So kenapa kita cakap boleh dapat dua kan? Actually Ada dapat 78. Hang macam mana ni? Macam mana dapat 78 tu? Ya Ada ke? 93, Betul ada ke tu? 95. Ada orang tanya macam mana nak nampak seri macam Bella kalau tak pakai makeup. Macam mana tu? Bella? Pakai foundation. Amboi, dia punya consistent messaging tu luar biasa. TikTok belanja. Wow. Tapi dengannya Bella pakai dua kot Bella pakai dua. Bella suka mix. Cakap kat Guardian ada tak jual? Selalu Time Life tak sempat nak beli.
Ada. Tapi harga tak sama lah. Tapi harga tak sama. Sebab tu lebih baik beli secara langsung. Bukan setakat jauh lebih murah tetapi siap disertakan sekali dengan diskaun khas. Yes. Ya. Betul. Okay. So kenapa Bella pakai 2 kot? Memang Bella campurkan? Bella campurkan untuk dapatkan perfect coat. Ada orang selesa macam tu. And ada orang tanya, akan oxidize tak? Sebab tu lah Bella suka one shade lighter. Sebab dia akan oxidize. So, yes. Korang kena cuba. Betul. Bella pakai kot apa Bella? Bella pakai 2 coat dua yang kan? Bukan nombor 2. satu natural. Fair. Yes. Kita campurkan dia. Bukan. Orang cakap kenapa saya ungkit nombor 4. Tak, saya my code is number 4 kan? Yang bukan tak ada kena-mengena. Korang ni pun saya telah dididik ya. Kata bahawa kerana kulit saya kulit orang bersukan, dia kena gelap sedikit. So it's number 4. Okay, so next kita tadi kan dah apply kan. So sekarang ni kenapa kita ada combo 2? Sebab orang boleh buat contouring. YB tahu tak contouring tu apa? Contouring. Betul. Shading ataupun contouring, tahu tak? Contouring. Guys, bagi jawapan guys. Contouring. Orang kata. Contouring. Contouring. Saya tak tahu. Tahu dari apa? Contour. Contouring. Oh, kotorkan muka. Yeah, nak buat shading, nak kesan runcing. Aduh, boleh lah YB. Boleh kena layan juga jawapan tu. Ada. Okey lah. So sekarang ni dekat model ni saya akan buatkan kita punya contouring menggunakan code 10. I believe mungkin kalau macam kulit Bella, siapa yang berkulit macam Bella, kalau korang nak gunakan contouring untuk kita punya foundation, boleh guna kod YB 40W. Wah, dia macam kenakan pasangan dia macam mana? Bella pakai fair, lepas tu YB pakai 40W. So dia macam lengkap lah each other. Wow. Macam tu. Even dekat foundation pun yang lengkap. Orang tanya untuk wuduk senang buang ke? Ni soalan-soalan perlu kita jawab Macam mana Bella? Saya biasa pakai natural. Sekarang ni kita dah ada pelbagai jenis untuk remove our makeup. Even rasanya the raw pun ada. Don't worry, memang mudah. Okay? Yeah, it's very easy. Tapi nak bagi tahunya foundation kita ada halal. Jadi kalau orang yang menyimpan wuduk, dia masih boleh pakai untuk solat. Macam itulah. Dan tak senang ya untuk dapat labeling halal nak bagi kosmetik. Betul. Kerana ia bukan setakat berkaitan dengan sudut agama itu halal, tetapi kebersihan. The supply chain from top to bottom. Saya tahu kerana sebagai penggubal dasar, saya tahu betapa susahnya untuk dapat logo halal nak bagi kosmetik. Kalau lelaki pakai nampak macam pakai makeup tak? Kejap lagi kita pakaikan YB, okey? Mana boleh pakai kan? Bella pakai kan tak apa? Ayolah, takkanlah saya. Takut. Saya takut. Ya, my ini gerampi one sikit lah. Tak, tapi my mom pakaikan last week. Oh, saya suka yang tu. Itu dia bukan setakat pakai, dia tenyih macam nak bergaduh. Kalau korang nak tengok, actually memang sebab tu pemilihan coat sangat penting. Untuk YB pun, kalau boleh kita jangan ambil yang cerah sangat. Kalau korang ambil untuk lelaki lah, kenapa korang kena ambil the exact macam korang punya skin tone? Sebab korang akan nampak macam bermakeup. Tapi kalau korang ambil yang memang ikut skin tone korang, insyaAllah nampak okey. Sebab kenapa? Perempuan kita bila kita pakai one shade lighter contohnya, kita akan pakai blusher. So dia akan oxidize after that. Tak, okay, tolong didik saya sedikit. Saya tak faham term oxidize. Saya dulu belajar sains kat sekolah adalah oxidization. Tapi kat sini apa oxidize? Apa maksud dia? Dia dah meresap ke dalam makeup tu, bukan hilang, dia just blend in dengan kita punya. Okay. So it blends perfectly and naturally with your skin. Baik. Okay, so ni saya dah buat ni, YB. Nampak tak beza dia? Wow. Yang sebelah tu dia macam ada runcing seperti itu. Betul. So yang saya gunakan ni, saya gunakan kod 10. Okay, kita 45W10. Okay, nampak tak? Sorry guys, banyak sangat soalan dia terlepas. Sorry Boleh. Sambil tu Bella dengan YB pakai dekat bekas jerawat boleh tak? Boleh. Yang tak boleh pakai dekat bekas kekasih tu je. Saya berjaya buat Bella ketawa. Bagus. Kita kena teruskan. Jawab, ni nak pakaikan kat bekas kekasih ke? Dah itulah. Tadi kan dia boleh pakai kat bekas jerawat. Saya boleh. Saja kacau you juga. Kekasih tak boleh. Cik semua orang gelak. Jadi. Ni bukan jadi. Ni memang tengah ada kata tolong respon kot kat orang. Orang kata ada ke situ pula. Bapak YB orang kata.
Orang kata tercekik aku YB lah. Tak apalah. Bapak-bapak, pakcik-pakcik punya lawak pun boleh lah. Janji orang ketawa. So, aku lah YB bapak. Tak ada masalah. Bapak kepada anak-anak kucing. Anak kucing. Sekarang lah. Okay, so sekarang ni saya tengah buat jugalah. Sebelah kiri dan kanan. Orang tanya siapa ex-YB. Silakan. Kenapa ketawa? Kenapa Sebab ketawa dia yang kuat cakap sangat? pasal ni, semua orang duk tanya. Ya Allah, kelakar-kelakar. So I'm not gonna answer that. But it really. Cakap Bella ketawa pun comel. Tu nak Orang tanya YB kahwin nanti kena foundation juga ke? korang ni tiba-tiba nak tambah pula. Betul lah ada komen. Saya tak tipu. Dia tanya boleh masuk Raja Lawak. Mana boleh? Dia ada pertindihan kepentingan. Tengoklah siapa juri dekat Raja Lawak tu. Ya, YB, Raja Lawak dengan musical lawak superstar is two different thing lah. Yalah tahu, tapi dia macam ada lawak jugalah kat situ kan. Alamak, semua orang dah beritahu ex dia, sorry lah. Selena Gomez, ex dia. Itulah, saya punya ex dia macam sudah berkahwin. Ya, baru Masuk je. satu dunia. Tengok ni korang. Dah jadi ada shape terus. Okay, so kalau korang ada blusher, boleh lah tambah blusher ke kan, Bella? So bila kita buat color contouring, kat hidung, Bella sumpah kalau macam Safi memang tak pretty sangat tau. Untuk hidung, boleh ke? Bella buat kan? Wow. Okay. Bella nak buat kan? Jadi, Takut saya. oh saya jadi, okay. Oh. Okay. Okay, kita tengok Sekarang ni. Bella nak apa, Saya tak sampai. menconting muka. Ya. Okay. Nanti bagi laki ada apa? Laki collar. Laki Bila collar? beli foundation. Oh, laki collar. Ingat apa? Laki collar. Baik, betul dapat phone call nanti. Nanti kita akan cuba jawab. Boleh nampak tak korang? Clear kan? Okay. Ni kita ambil kod yang gelap sikit. Okay, kita tengok. Wow. Jangan marah saya laki collar lah woi. Saya nak tengok. Saya rasa ramai orang nak tengok muarnya juga ni. Apa makeup artist lah. Kita tidak nampak makeup artist, saya nampak rambut makeup artist lah. Takut model terus. Boleh kita berikan sedikit fokus kat makeup artist ya? Boleh. Kita nampak tangan je. Orang nak tengok makeup artist tu berkarya. Bagai melukis di muka. Mana? Tak nampak pun makeup artist ya? Orang tengah love yang contouring tu YB. Tak apa. Orang nak tengok tangan siapa yang sedang membuat contouring. Sekejap. Saya cuba kejap. Saya adjust sekejap tepi. Di mana ada kemahuan, di situ ada muar. Nampak? Tak nampak? Okay. Siap. Saya tukar tangan. Okay. Okay. Jangan melawan YB. Maaf. Saya takkan melawan. Tapi dah settle ni rasanya. Orang tengok kontur bukan muat setuju. YB kita tengah demonstration. Tadi kod apa yang tu? Demonstration 10 pun. Demonstration untuk contouring tadi kod berapa? Mana satu? Tengah yang Bella tengah pakai tu sekarang. Bella tengah pakaikan model kita sekarang. Ni kod 2. 45W10. Oh ni yang okey. Yang kopi-kopi tu. Ya. Kopi-kopi tu. Kopi wow. Space lah yang cakap kopi. Saya ikut je. Betul orang kata muar okay. Kita berubah. hendak nampak apa dia punya muar. Betul saya setuju. Dia sudah kembali semula. Ini hak. Wow. Itu bukan kucing tu, macam rabbit. YB jangan. Siapa setuju YB pakai? Tak yang dah pandai. Tapi saya tak setuju. Bella kata tak setuju, orang kata setuju, orang tak setuju. Okay. Okay. Okay, so inilah dia. Masa tu Mak. Inilah inilah Ni You ada 2. Contouring. Dia nak bagi structure of bentuk muka kita tu lebih sharp, lebih nampak kuyush macam tu. Macam mana kuyush? Kuyush. Kuyush apa? Tak boleh nak cakap yang tu, nanti kena violation. Kuyush. Kusyuk saya tahu lah. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kuyush? Kuyush apa? Macam mana kurus boleh kena violation? Oh, kena. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Kenapa? Dia macam misleading. Dia macam body shaming. Korang bantu kita korang. YB tak faham. Tak. Tak apalah. Tak apa. Nanti YB kat tepi saya bagi list of violation words lah. Okay, untuk YB study. Okay, so
ni model kita. Okay, kita dah sculpturekan, kita dah shading. Ini base kita pakai Coat Natural. Contouring kita pakai 45W. So dia kata, kenapa my baju besar? Betul juga. I pakai serami tak besar pun ni macam. Oh, I pakai baju Jack kot. Ni memang salahkan Jack lah. Betul juga. Kenapa baju ni besar sangat? Okay, so hari promo kita ni berapa foundation ni? Akhirnya promo kita foundation ni 2 kot berapa? Dia sepatutnya boleh. Kalau beli dengan diskaun boleh dapat RM88. Yes, sebab 10-10. Bukan satu tetapi 2. Diorang ni macam mana? Apa? Diorang komen. Okay, so korang boleh try tau. Okay, sekarang ni kita kembali lah. Kita biarlah diorang bercinta. Tukar baju Bella. Kan tau. Okay, semoga ada manis-manis malam ni. Betul ke Abdullah punya? Betul juga. Alright, kita tinggalkan lah untuk YB dengan Bella. So ini kita dah buat demonstration. So harapnya membantu untuk mereka yang nak memilih, nak tahulah foundation ni dia coverage ke tak, dia boleh pakai banyak ke untuk contouring, untuk conceal, untuk highlight ke pun boleh saja. So untuk YB and Bella saya serahkan ya. So selepas ni kita ada task, jangan lupa. Kita ada battle. Battle. Boleh. Sekejap lagi, okay? Kumpulkan Battle semangat siapa lawan anda. siapa? Lawan dengan Miss Adiba dekat The Raw Official tu. Tak apa. Adiba tak apa. Jangan buat saya lawan Bella. Yes. Okay. Okay, alright. Good luck korang. Good luck. Jom. Kita balik. Jack besar peyut. Peyut? Suara kat kita. Hai, okay, cuba tanya soalan. Ya Allah. Itu bukan soalan yang sedang yang sedang dikarankan ya. Macam mana tu? Oh, perut. Okay, perut. Nak baca cuba bagi. Saya nak baca pun dah. Okay. Bella video part 2. Video apa? Potong rambut baik. Bella belum suruh saya potong rambut lagi. Beli foundation dapat phone call. Betul. Lagi itu tadi kita dah kata kan. Okay. Jumpa yang ni dapat ni. RM8 kat atas. Ni kena cakap. So bagi mereka yang membeli foundation, nak apa dengan offer yang boleh beli 2 RM88, apa-apa pembelian yang melebihi 60 berapa? RM8. RM8. Akan dapat Brands Party Prune. Ni dulu saya ingat dekat sekolah. Zaman sekolah selalu makcik-pakcik yang ibu ayah ke suruh minum. Dia cakap, kalau nak dapat straight A's kena minum ni. Saya pun tak faham kenapa, tetapi itulah zaman sekolah dulu. Jangan lupa kita dapat stiker juga tau dengan photocard setiap pembelian. Betul. Yes, ini sangat comel macam YB. Boy sempat lagi ya. Sebab dia kucing. Tapi you takut kucing, you takut Mia? Taklah, dah tak takut dah. Dia dah tak takut kucing, sayang kucing. Macam tu. Betul. Saya menyaksikan Bella semalam makan bersama dengan kucing di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Yes. Kucing tu lompat ke atas meja. Hanya seorang yang melompat ke kerusi. Itu Neil. Yes. Tapi Bella setia bersama dengan kerusi. Duduk dengan kucing. Dah kucing tu cute. Kucing warna putih. So pada semua yang masih confused dengan harga. Bukan ni kan? Betul. So ni korang dapat 2. Tapi nampak diorang komen, semalam bila you dekat UIA, you nampak macam budak UIA. Mahasiswa. Itulah. Ni mahasiswa yang dah terlebih tua dah. Itulah. Tapi kalau saya boleh putar balik masa, saya nak belajar dekat situ. UIA, wow. Boleh lagi. Kita semua muda, kita perlu sentiasa membaiki diri dan boleh terus jadi a student of life. Ya. Baiklah YB. Okay, so korang boleh check kita punya beg kuning. Hari ni memang kita just nak fokus on foundation. Untuk untuk semua yang memang suka makeup, yang mungkin tengah cari gift untuk pasangan, untuk kawan baik, boleh dapatkan. Betul. Tu Neil sudah datang. Ada nampak juga orang kata Neil semalam jadi pemandu Grab. Kenapa pula? Tahu, Neil ada muka. Neil buat Grab ke Neil? Neil ada muka Grab ke? Pemandu Grab. Kesian Neil. Neil dah pakai foundation. Tak, actually betul ramai orang tanya, semalam kenapa Bella senyum? Dah lah Neil pergi post. Post apa? Malam, okay. Sebenarnya Bella dah cakap dengan Neil, yelah cakap YB lalu sini ke? Yelah kot, diorang VIP. Lemak cakap,
Tapi dia tak perasan kot. Kita kan kat depan. Agak-agak saya tak perasan. Ada kat ini ceritanya. Rasa macam tak belah, tapi ni harap dia tak tegur Kak Long macam tu. So ni dah standby kamera. Macam no. Oh, tak nampak Neil. Oh, Neil juga yang post. Ya. Oh, bagus ni, bagus. Ya. Ketawa sampai Agak-agak tak sedar. I mean, how can I not realise? ketawa sampai ke telinga tau. Ya Allah. Ketawa sampai ke telinga. So Malu gila. Okay, kalau korang nak tahu kenapa Bella ketawa macam, actually Bella malu. Macam jangan tengok me macam tu. Just jalan je. kalau percayalah kawan-kawan, kalau saya tak tengok dia akan macam, tengok siapa tu? Kak Yoy tengok siapa? Jadi lain pula nanti. Jadi lain. Jujurnya YB ya dia ni. Susah nak buat bincang dengan jujur. Tapi memang semalam ramai peminat YB. Banyak juga peminat Bella. Bella meninggalkan Dewan Auditorium tu, ramai yang tanya. Bila dah habis lah. Mana Bella? Bella bekerja. Okay. Kejap lagi 9:15, kita akan battle. Ya. Tapi ala-ala ada masa kan. Beg kuning pun kita dah letak kat bawah. Apa kata kita ambil sedikit kesempatan untuk Bella kongsikan tentang lagu baru Bella. Akhirnya kamu yang sudah mencecah lebih 200,000 pendengar di YouTube dalam masa 2 hari. Ya. Alhamdulillah. Ya. Dan sebenarnya Bella happy sangat sebab ramai yang terima lagu ni dengan baik. Bella rasa YB pun banyak bantu juga. Dia ada buat posting, thanks to fans and kawan-kawan terdekat. Bella sangat-sangat bersyukur sebab lagu tu orang suka dan music video pun orang suka. Kan? Korang suka tak kemunculan yang hai tu? Tapi dia tak hai je, dia macam hai macam tu. Sebab hai tu pun kena berulang berkali-kali ya. Macam tak boleh tegas sangat. Nanti orang ingat macam dekat parlimen macam dan hai macam mana? Dan memang kita buat berkali-kali sebab Bella tahu orang akan cakap, tapi Bella kan memang pelakon. Tahu dengan orang lain mudah, dengan YB ya Allah, Aisyah segannya nak buat sini. Saya pula yang disalahkan. Tak salahkan you. Segan lah. Segan macam tak boleh nak tengok mata dia macam. Macam tak pula. Okay, cut lagi sekali Bella macam tu. Baru saya faham sebelum kita battle, hidup Bella macam mana. sebelum kita battle, boleh ke Bella nak ke bilik air sekejap? Boleh, tak apa. Dia tak benarkan pun saya benarkan. Kita berikan kelonggaran kerana bos kecil nak ke bilik air. Saya tak apa. Ya, saya ambil alih apa? Okay, apa rahsia Bella yang kau nak kongsikan? Saya dah memang memberikan penghormatan kepada anda semua kerana banyak berkongsikan video-video lama Bella. Nyanyi, berlakon, nak ada. Dulu je berlakon sebagai doktor. Something lah di mana dia banyak tegur orang kerana makan makanan tidak berkhasiat. Itulah semua yang saya keluarkan untuk menasihati dia selepas tu. Thank you very much. Tak boleh? Boleh, mestilah boleh. Sekejap lagi kita akan ada battle. Yeah. Kalau korang tahu, Miss Adiba tengah live di The Raw.official. Okay, so sekejap lagi kita tunggu sekejap Bella kembali. Okay, and then selepas ni kita akan battle untuk biasalah siapa menang adalah dia punya habuan dia. Siapa yang kalah pun mesti ada penaltinya. So sekejap lagi masa battle, kita punya orang kata dia punya indikator nak tahu siapa yang menang adalah siapa jual paling banyak. Okay, antara Miss Adiba dekat The Raw.official juga Bas di The Raw.Malaysia. Okay, jadi korang stay tune. Selepas ini bila Bella masuk je, kita start lah kita punya battle. Baik, okay, baik. boleh? Ya. Right. Pada masa ni kita menyantuni semua yang sedang menyampaikan komen. Banyak pula message. Banyak pula komennya. Bella banyak sangat favourite food diikut masa. Tapi yang sangat konsisten adalah laksa utara dia lah. Laksa Kedah. Iron Man Langkawi pada November 1. Tapi bagi Iron Kids adalah 1 hari sebelum itu. Banyak sangat. Soalan-soalan yang korang tanya dan korang tahu saya tak boleh jawab tu, faham lah.
korang ni pun. Bella masak sedap, memang teramat sedap. Apa je Bella tak boleh masak? Laksa utara boleh, sate boleh. Tak apa, itu nanti kita boleh ajar. You okay? You okay? You okay? Bila Bella ke Singapore? Orang nak tahu bila Bella nak ke Singapore? Bella akan balik Singapore tu select fast. Sebatang, okay? Itu minggu depan kan? Bella bawa produk Bella. Finally, lama dah. Betul lah. I've witnessed Bella working hard to get the product launch done. So, saya pun tak sabar. I want to see you succeed. InsyaAllah. Thank you. InsyaAllah. Tak dengar Bella? Tak dengar? Sekarang dengar? Boleh dengar ke? Mic Bella low. Macam mana tu? Kan nanti Tak dengar ini suara Bella? taktik apa Team Raw ni nak kalahkan kita. Untuk naikkan bos dia. Oh dah dengar. YB bila nak botak? Boleh ke botak? Tak. Boleh tak? Kenapa ketawa? Ketawa tu bukanlah jawapan. Saya cuma sahaja boleh. Tak, dia boleh atau macam like dia macam boleh tapi tak nak. Takkanlah saya nak melarang pula. Maksudnya tak payahlah. Saya tahu jawapan Bella ni bila dia jujur dan bila dia macam maksudnya dia tak nak. Ya. Okay, kita nak standby battle. Okay, Tak itu sesuai BP dulu botak. Aku ni dulu botak tau kat sekolah tentera. Okey je. Merdeka itu bila kita tak tunggu peluang tapi cipta ruang untuk semua orang berkembang bersama. Merdeka itu bila kita capai peluang yang kita mahukan dan mampu menggapai kejayaan bersama-sama. Kami Ikon Merdeka. Kita disabotaj lagi sekali. No sound. No sound. Disabotaj. Sudah. So sekarang ni kita punya item so 80. Okay. So saya bagi sampai berapa? Kenapa hanya nak start sekarang? Tadi kita dah jual? Real time video. Oh, wow. Wow. So yang 10,000 sudah menonton tadi yang dah mula membeli tu tak kira. Okay, jom lah kita shopping. Dia shopping So 80 sampai 90. Boleh. Alright, go. Okay. Dengan ini kenapa ramai orang komen tekan back kuning? Betul. Tekan back kuning sekarang. Tekan di sini, jangan tekan dekat page yang lagi satu bersama dengan Miss Adiba. Sebab kita tengah battle. Jadi Bella pun nak tengok dalam masa 30 minit berapa kita punya penonton dan fans yang dah dapatkan kita punya Sundation. Yes. Cakap gaji dah habis lah YB. Aduh, macam mana tu? Tapi ini discount ni is like is a huge and steep discount. Dan dekat daripada beg kuning kita memang dah letakkan harga sekali. Dia sebab lagi murah daripada 108 Bella. Dia sekarang dah jadi 88 ringgit. Sebab kita daripada 150, that's what? Slashing it by half. So sudah ada pembeli, marilah kita terus memborong pada malam ini. Boleh beli untuk ibu bapa, boleh beli untuk kawan-kawan, untuk dihadiahkan. Dan beli uji Rusli. Thank you. Orang cakap Sundation tak ada refill. Kita dah pernah cadangkan dekat Miss Adiba. Belum lagi, tapi insyaAllah akan ada. InsyaAllah. Baru je beli tadi. Terima kasih. And then macam yang semua tak tahu, apa bulan ni gaji awal. Gaji awal bulan ni kenapa? Kita tengah fikir. Okay. Kenapa saya RM93? Sebab itulah dia ada yang 78, ada yang 88, ada yang 93. Tapi yang jelas adalah daripada RM150 dikurangkan kepada RM88. That is a substantial difference. Kalau korang pergi beli di mana-mana kedai fizikal memang takkan dapat tawaran ni.
Oh, sebab Deepavali. Oh, tak sabar Deepavali. Saya akan turun ke Muar pada hari Sabtu ni untuk buat program Deepavali. Nak sampaikan bantuan. Bella dah beli baju untuk Deepavali. Bella dia suka dressing. Kalau macam tu kena pakai sari lah. Itu you lah. Saya tak. Oh, sudah 1 million likes, lebih 10,000 penonton. Okay. Bergantung pada diskaun TikTok. Ya, betul. Dia bergantung pada diskaun di TikTok. Ya. Tapi jangan kau ingat bahawa foundation ni hanya boleh digunakan pakai bagi golongan wanita. Lelaki pun boleh. Dia tidak begitu tebal, tak adalah nampak macam korang pakai makeup. Tapi yang penting ia menggandingkan tenaga atau kuasa sunscreen dan juga foundation. So it's a win-win. Senang saja. Bella boleh ajar YB menari tak? Saya rasa dia dah cuba, tetapi saya merupakan produk gagal. Dan payment, thank you Grace. Thank you Bella. Terima kasih. Tu orang cakap, saya selalu beli di TikTok, senang dan cepat. Setuju. Kalau kat TikTok ni memang cepat. Kenapa orang mahu tanya makan petai ke tak? Tak makan petai. Saya sama dengan Saya boleh tolong jawabkan sebab kita berdua tidak makan petai. Terima kasih membeli. Bella, pasal Muar ni susah lah nak jawab. Sebab ialah kalau tak dijemput kan segan. Ya Allah. Saya dah jemput berkali-kali. Dia menjanjikan untuk membawa satu keluarga ke Muar, tetapi saya masih menantikan ketibaan, tak sampai-sampai. Mungkin keretanya tu terbenam dalam pothole di Sabah. Turut tengok jadual bagus. Tapi for Deepavali, I'll be there on Saturday. Tapi I think you ada kerja kot Saturday. Pukul berapa you pergi? Sebab ada kerja daripada I'll be leaving on Friday. Ada kerja dekat JB. And after that I'll be up to Muar after that. Tak apa, insyaAllah next time guys. Next time, okay? Betul tak? Saturday Bella ada di MLS. Bila nak datang Kelantan? Macam mana tu? Saturday berapa bulan? Aku masih nak check Apa? Wah alah MLS. Kesian Bella. Sebab dia daripada pagi tadi. Pagi tadi dia kena main apa? Pickleball. Tapi do you like playing pickleball? Yes. Sebelum main pickleball tu, kalau pakai foundation macam mana? Dia boleh tahan? Boleh. Boleh. Tapi kalau berpeluh, mestilah macam terkeluar foundation tu. Okey je, tak ada pun. Orang kata Bella nampak sakit. Tak, tadi Bella tidur datang ke sini. Tidur kat mana? Dalam kereta lah, masa perjalanan tu. Tidur dalam kereta? Okay, sekarang ni foundation combo RM90 je. Wow. Daripada 150 ke RM90. Sebab tu, yalah, ni zaman edan baru, zaman TikTok, di mana pembelian atas talian tu jauh lebih murah daripada murah dan mudah. Wah, kita perlu guna lain tu, murah dan mudah. Tak perlulah nak masuk ke dalam kereta, mulakan start engine, pergi ke kedai-kedai, nak jalan cari, dah lah lagi mahal, kena bakar minyak pula. Foundation ni tahan kat muka, saya dah pakai. Thank you Ita. Bella masih jual biskut. Siapa dia jual biskut? Ke apa biskut raya? Oh, okay. Ingat macam biskut ni. Bella, you lupa I pernah jual biskut raya. Agak-agak lah. I siap dapat kot biskut raya. I ingat biskut macam biskut tu. Actually dulu, bila yang raya I buat biskut tu kan, I pernah buat biskut, so I tunjuk dia video rasa. Kata you buat sendiri ke? Terkejut. Sebab ingat macam dia beli ke atau ambil daripada kilang. Memang Bella buat sendiri dan jual. Dan dia buat sampai lewat malam dengan satu keluarga. Oi. So siapa yang dapat makan biskut Bella tu agak luar biasa. Thank you guys. Okay, sekarang ni combo dia apa? Memang fix ke? I pilih natural. Combo dia memang fix ke? Betul juga. Bukan. Pemilihan kita sudah 99 item sold. Tinggal lagi satu lah untuk sampai 100. Who will be the lucky 100? Ada 101. So dia ambil combo kot. Yang cakap tak fix lagi.
Bella dalam You want water? Tak cakap macam you haus. Tak lah. Sebab tadi dah kasih. Tak. Kalau nak, you just tell me ya. Ya. Penat YB dengan mic tak? Ini exercise. Ini adalah senaman bagi saya. Bag dia pun dah berat guys. Ya, kalau korang angkat bag saya. Oh, ada yang tak tahu. Sebenarnya kita punya Sundation boleh COD. Ya. Okay? COD, Call of Duty. Bukanlah, cash on delivery. You tahu tak Call of Duty apa? Game kan? Wow. Tak suka lah main game sangat. Sudah ditekankan berkali-kali dia. Sebab you tak jumpa I like 15 tahun yang lepas. Kau main game 15 years ago lah. Zaman sebelum masuk sekolah tentera. Bella Parah berat ke tak? Mana berat? Tak berat langsung. COD Sabah. COD Sabah tu saya tak tahu macam mana. Baby take note. Bella dapat tak makan burger? Bestnya idea burger tu lepas ni saya akan dapatkan burger. Nanti Bella update, okay? Tak boleh kan? Apa? Nak burger. Bergembira. Kita tukar topik ya. Kita malam-malam ni jangan fikir soal makanan. Kita fikir soal makanan bukan setakat kita nak makan. Kesian yang lebih 11,000 penonton ni. Diorang pula lapar je makan, tu jadi tak sihat. Kita ada saham dalam masalah kesihatan mereka nanti. Kalau boleh jangan makan selepas pukul 8. Tidur awal, dapat tidur yang mencukupi. Bangun pun muka glowing. Nak tambah glowing pakai foundation. Tapi Bella nak tanyalah, majoriti yang tengah tengok live, korang rasa korang setuju tak Bella makan burger ke korang setuju dengan YB? Orang cakap macam ni, makan burger. Nanti tiba-tiba Bella macam Ya, semua setuju. Ya Allah, memang sayang lah dengan korang ni. Burger Ramli tu saya setuju. Kalau nak makan burger Ramli. Fikir burger Ramli pula sedap pula. Nak bahaya bila fikir benda-benda ni. Yang bahaya pula YB. Bahaya. Hai. You tahu tak Malaysia ni adalah negara di mana tahap overweight, obesity yang tertinggi. Kejap. Tapi kalau sekali-sekala tak apa. Dan lagi-lagi kalau makan dengan orang yang tersayang. Jangan guna alasan tentang orang sayang. Orang tersayang tu kalau sayang, dia akan nasihati supaya mengekalkan gaya hidup yang sihat. Bila tak sayang lah dia biar orang tu gemuk. Lepas tu orang tu pun tak apalah dia gemuk, saya pun gemuk lah. Lepas tu dua-dua tinggal, dua-dua mati awal. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Non-communicable disease, NCD, adalah salah satu punca utama early death, iaitu obesity dan overweight. Kerana bila kita obesity dan overweight, akhirnya menyebabkan sakit-sakit lain pun datang. So memang tak boleh lah sebab saya baru nak call ni. Tak boleh Okay, saya bukan doktor tapi bab ni korang baca sendirilah. Rasa doktor-doktor pun nasihatkan benda sama. Tak apa, saya bersetuju dengan hidup semati bang. Itu memang bersolidariti sampai ke tak apa, saya diam. Saya tak nak cakap benda-benda kurang baik. Minta maaf. Dah start ceramah ke? Bella tak berjaya, itulah. Tak apalah. Okey je, Bella setuju. Cancel order burger tak? Dah cancel dah? Dah cancel dah. Please order pun belum lagi. Ya. I nak audit. I tak percaya korang ni. Kita dah 119 lah. Dia cecah 119. Okay, kita dah 120. 20. Tolong tukar ya. Kita orang dah 120. Kita ada 12.7 ribu penonton pada pukul 9.30 yang masih setia bersama. Ramai pula join. Terima kasih. Lepas tu aiskrim vanila. Aiskrim vanila. Aiskrim vanila sedap ni. Siapa yang cakap tu? Bella. Malam-malam fikir soal makanan memang susah. Bella, kenalah seimbang, takkan fikir you je. Wow. Nampak lagi Wow. Bila maju tak. Serius tak? Tak, nanti confirm lepas ni kan akan ada ramai orang will DM ni. Ni sebab you tak benarkan Bella makan burger je merajuk. Ni korang memang mantap lah. Dah kata mantap. I think you guys read into things a little bit too much.
Tapi tak apa, saya tidak terasa dan saya okey je. Baca kadang-kadang saya ketawa je. Orang perempuan bila bahagia memang suka makan. Saya setuju. Saya tak apalah. Dalam bab ni saya berdiam diri. Nasi YB lemak. campaign pasal Palestin. Alang-alang kita cakap pasal Palestin. Korang kalau mengikuti perkembangan di bumi Palestin, insya-Allah akan ada gencatan senjata yang sudah bermula dan insya-Allah akan berkekalan. Dan dengan gencatan senjata ini mungkin ada berita baiklah, tidak ada lagi berdelan bom yang berlaku secara harian. And it is really depressing kerana sekarang lebih 65,000 yang telah meninggalkan kita. Dan 2/3 daripada 65,000 ini adalah golongan wanita dan kanak-kanak. Sebab tu apabila orang kata mereka ni adalah orang yang memegang senapang, it is ridiculous and simply intolerable. Kalau saya ada masa lagi panjang, saya boleh kasih ceramah lagi panjang kerana isu ni sangat dekat dengan hati saya. Bukan setakat pada tahun ni saja, tapi daripada tahun-tahun yang lepas. You should read about the history of Israel and Palestine. Read about operations Castlet, Pillars of Defense, Protective Age. Pembunuhan besar-besaran yang dah dilakukan sebelum ini. But let's stop there. Takut nanti kena ban pula nanti. Okay, bila nak tanya, semua yang tengah tengok live ni, korang sebenarnya tengah buat apa? And kalau korang nak tanya soalan, boleh tak korang tanya soalan tu kepada YB je terus. Bella akan explain pasal Sundation, tapi ada apa-apa soalan, sebab Bella rasa YB ni sangatlah pandai untuk menjawab apa-apa soalan korang. Ada kata dah kena bom balik. Sebab tu gencatan senjata ni perlu dihormati oleh kedua-dua belah pihak, khususnya apabila sudah ditandatangani. Dan akan ada pihak sama seperti di Malaysia, kita akan audit, akan ada pihak yang akan audit apa yang berlaku kepada gencatan senjata tersebut dan pihak mana yang memungkari gencatan awal tersebut. Okay, suka matcha ke suka kopi? YB? Suka orang di sebelah saya. Bukan matcha dan bukan kopi. Orang semua nak tahu betul-betul lah. You pernah tengok minum matcha tak? Itulah jawapannya. Guys, saya betul-betul blushing duduk sebelah ni. Ya Allah. I'm blushing. What else the answer? Gila tanya. Ada yang komen tersembur bubur aku. Mana-mana makan bubur. Itu betul-betul nak fit dia bagus lah. Dia sejuk tak kasi, tapi berpeluh. Bella pandai makan asam pedas. Mestilah pandai. Oh baik, saya sudah. Okay. Kita tidak menggunakan perkataan P yang melambangkan negara. Kita gunakan perkataan tembikai. Hidup tembikai. Sabar je lah. Sebab saya pun bila buat banyak posting dah banyak kena shadow ban. Bukan setakat di satu platform, tapi di platform-platform lain juga. Tak bercapuk guys, jangan risau. Kalau pakai Sundation tak bercapuk, okay? Sekarang ni korang kena dapatkan sebab kita ialah 10 kan, memang ada special discount untuk semua, special price. Korang boleh dapatkan, okay? Banyak soalan. Okay, kalau kulit sawo matang, jadi kita ada macam-macam. Sebenarnya kalau korang sawo matang, korang boleh pakai natural. Ramai orang nak Bella menyanyi. Lagu. Why don't you sing your song? Saya pun suka dengar. I think Bella is a brilliant singer. Thank you. Yeah. And I'm gonna song this song. Tadi saya tanya. I'm gonna sing this song. Tanya apa? No, just now I was asking dalam kereta ke sini kan. Like apa? Afgan dengan Rosa. Afgan Rosa. Bella ni dia memang ship dia orang berdua. Tapi saya tanya Bella, dia orang singer je kan? Cakap, singer. Saya cakap, you apa? You Bella, singer, actress, semua boleh. Apa, tukar masak. Apa saja yang you tak boleh? Berenang. Okay. Tak apa, itu saya boleh ajar nanti. Aiden pun dah boleh ajar. Tak nampak YB. Sebab tu saya kena berdiri. Kursi kita kat sini kot. Tak apa. Saya berdiri. Kata nak nyanyi. Okay, saya nyanyi Bismillahirrahmanirrahim. Segan pula. Saya pula nak nyanyi. Tak apa. Dengarkanlah anugerah yang beri dingin bila ungkap cinta. Janganlah tengok. Janganlah komen tu. Dia tahu.
Tak apalah, sekejap. Saya nak janji dulu. Sekejap. Saya janji dulu. Guys, kalau korang dapatkan. Ya Allah. Ya, member tenung kita. Guys, korang boleh dapatkan sebab sekarang ni kita ada bagi harga. Kalau you nyanyi, nak buat apa? Ha? Pandang atas. Taklah, atas juga orang komen apa pasal... So kalau korang pergi konsert tengah tengok orang nyanyi, so korang pandang mana? Pandang belakang? Memanglah ke depan. I really don't understand this. Okay, tak apa guys. Okay, tak apa, teruskanlah. Tak apa. Nak dengar juga. Sekejap. Ha? Nak dengar? Ha. Sekejap lah, sekejap. Korang. Tak, kenapa you cakap kat belakang? Sebab saya gelap. Okay, apa. Terus sekarang ni ada combo punya sale, flash sale untuk korang. So korang boleh dapatkan dengan harga yang sangat-sangat murah. Ya. Kita dah nak masuk GMV 9,000. Sikit saja lagi. 127 pembeli. 13.5 ribu yang sedang menonton. Betul. Alhamdulillah. Ya saya. Sakit mula aku duk senyum. Ya, bukan korang je bila apa. Mungkin sebab dia tengok lirik tu ada tenung merenung kan. Jerawat mesti dia boleh cover. Don't worry. Habis suka Bella rambut pendek atau panjang? Dua-dua boleh. Dulu boleh. Sekarang okey je. Nyanyi balik. Kejap lagi lah. Itulah. Bella Selena Gomez. No, Bella is better than Selena Gomez. Ya. Cepatlah nyanyi. Okey lah ya. Okey boleh nyanyi. Terus. Ada ya sebab panas kot. Panas dalam. So dah dekat Macam mana tahu you boleh ada ulcer? tang. Sebab kan korang dengar kan? Sebab jelas. Sorry tau. Dah lah ada no mic. Sorry tau. Lagu Filipino. Wah, sudah 2 juta like. Macam mana nak tahu dah 2 juta like ke tak? Dekat. YB nyanyi pula. Tanggal 31 bulan 8 50 tu. Tengok ketawa. Dah nak ketawa yang tak ikhlas punya ketawa. Okey, Mamia. Itu sajalah saya boleh nyanyi. Kalau nak saya nyanyi lagu patriotik boleh. Nak suruh saya nyanyi lagu lain susah sikit lah. Lagu cinta apa? Lagu favourite YB apa? Merah mubara semangat. Jangan ketawa. Saya nak nyanyi pun. Kau sini dah ketawa. Apalah. Okey, apa kata lagu Mentera Semerah Padi? Itu boleh juga. Tak, I suka lagu apa ni? Dia macam Chan masa dekat sekolah tentera dulu. Ku ambil rumput di padang, ku jadikan penyamaran, rupa cantik bertukar menjadi setan. Agak suka dikesan, bergerak, bertempur, RMC pantang undur, biarpun peluru datang bertabur. Apa? Hanya kumpul guna batang cangkul lah. Boleh lah tu. Jadi. Ya, kita come on, who will be the 130th buyer? Ya. Ya, 10 minit yang terakhir untuk diskaun kita. Ya. Enough. Betul. Okey, itulah lagu Sabah lah pula. Mesti nak tinggi-tinggi guna Kinabalu. Ni anak apa? Ni lagu love juga, tapi lagu macam Allahu Akbar. Anak kampung. Macam mana start dia? Memang aku ini. Anak orang miskin tiada. Takut suara. Tak, jangan ambil key tu. Okay. Ya. Buat rendah lagi. Tak Memang apa. aku ini. Memang aku ini anak orang miskin, tiada pelajaran, kuli-kuli sahaja. Engkau memang cantik, memang tidak pandai dan tidak sepadan. Betul kan? betul. Ya.
Tiada keretaku. Bawa ke jalan-jalan, rumahku pun tiada berapa punya. Something. Apa ni? Satu ayat I suka. Betul-betul suka. One more. Saya Betul-betul I suka juga. Satu tu je lagu dia. Original Sabahan. Mantat kampung nuntunan apin-apin. Ya dah lah, nanti habis hujan lebat esok. Banjir satu bandar KL. So nak video part 2 nanti I buat part 2. Part apa? I ada buat video macam this challenge ada dekat TikTok lah. I buat dengan Au semua. So orang suka video tu. Oh, yang lari-lari tu. Wow. Padahal dia ada banyak lagi tapi dia dah sensor. Dia dah sensor. YB ada lesen tak YB? Saya bukan setakat ada lesen kereta. Saya siap ada lesen motor, bukan motor yang kecil. Saya B full. Nak saya tunjuk boleh, tapi gambar saya kurang enak, dengan itu saya tidak tunjuk lah. Dia ketawa sebab dia judge saya. Dia tak tengok, pernah judge Astaghfirullahalazim. tapi saya tak apa, sebab Bella saya akan tunjuk gambar saya. Bella dia akan bergaduh dengan saya bila saya nak tengok dia punya gambar IC atau lesen memandu dia. Tapi dia tetap ambil gambar IC. Itu yang saya... Tak ada tau, saya tak ambil. Betul Saya tak ambil. Betul tak saya tak ambil sebab menghormati privacy you. Padahal dia tengok ketawa terbahak-bahak. Lesson pilot pula. Itu maybe one day insyaAllah. Yeah, why not? I always believe I'm a student of life dan saya nak belajar sebanyak benda yang boleh. YB bawa superbike? Memang tidak lah. Kali terakhir saya bawa motor B full semasa buat ujian memandu. Kalau saya naik motor nanti Bella je judge saya. Dia panggil saya mak rempit. Lesen. Itu betul. Tulis satu lesen nanti. Saya selepas saya buat ijazah saya kat Universiti Islam Antarabangsa, I did a short course dekat Temple University kat Amerika Syarikat. Lepas tu saya buat Public Policy Studies dekat National University of Singapore, Lee Kuan Yew School of Government. Dan insyaAllah kalau diberikan peluang, saya memang nak kembali untuk melanjutkan to PhD insyaAllah di University Oxford. Yang bawa lori tu Bella lah, tu bukan saya. Saya tak ada lesen lori. Bella pun saya tak pasti dia ada lesen tu, tapi dia yalah, dia mengikut kepala sendiri kan. Wish, banyak dah masuk. Banyak sangat tu tak nak baca. Ya, kita sudah masuk GMV lebih RM10,000. 140 telah terjual dan kini kita ada 15,000 yang setia menonton. Like setelah lama mencecah 2 juta, sekarang sudah berapa likes? Nak 2.5 juta likes. Lain macam. Ketawa. 5 minit. Okay. Lagi 5 minit guys. Ya Allah kelakar. Tak tahu nak jawab macam mana. Tiba-tiba sekarang semua mesej masuk. Salam dari Sarawak. Bila Bella last ke Sarawak? Bila ya? Alah, tak nak ingat lah. Tapi baru-baru juga untuk show. Do you love going to Sarawak? Yeah. Tapi takut kucing kat Sarawak tu. Kucing dia besar kan? Okey je. Kucing tu kucing tu sangat besar dan sangat baik sebab dia tak buat apa-apa. So itu definisi kucing baik. Saya kena duduk diam je lah. Tak boleh buat apa-apa. Tengok tak video Ara tadi korang? Ya, diorang tanya Chevening Scholarship. Kali pertama saya dapat tawaran ke University Oxford. Saya dapat juga partial scholarship daripada University Oxford dan juga daripada Malaysia. Kali kedua saya dapat full, itu saya tangguhkan. Dan kali kedua dapat full scholarship daripada Chevening. Chevening daripada UK, kerajaan UK. Hebatnya, Masya Allah. Ada saya sikit-sikit
cuba jadi individu yang boleh berkhidmat. Kota tinggi, saya sudah lama tak lawat kota tinggi. Dulu selalu ke sana bawa keluarga. Kepada laki buyer yang beli foundation, korang boleh pilih secara random dua-dua tu. Okay? Betul. YB jangan tanggal Bella. Bukan tangan. Yang tinggal. Buat apa saya nak tinggal? Dia yang akan tinggal. Bahaya. Astaghfirullahalazim. Kau kucing, dia tak suka kucing. Tak langsung sebab Dia semua orang tengok gelap semua orang duk cakap you kan nak pergi belajar. Semua orang nak cakap kat you. Ikutlah sekali. Macam mana you tak nak sambung belajar? Okey dah, korang jangan tanya macam-macam. Sebab dia memang sangat jujur dan dia akan cakap semua benda. Saya yang risau. Thank you so much. Bila rasa sekarang ni memang kita mendahului. So korang boleh dapatkan, kita buat combo sale. Apa? Korang dapatkan 2 terus. Bila nak mai Kedah, saya akan ke Kedah. InsyaAllah dalam perjalanan ke Langkawi. Untuk Ironman Langkawi pada bulan November. Bella ke sana juga ke? Kerana Aiden akan menyertai Iron Kids insyaAllah. 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 Kalau tak, yelah, I kena lah jaga Aiden. Tak apa, saya pun boleh jaga. Memang jauh beza. Tengok betapa gembiranya Bella. Kita mula dua-dua seri 80-80. Kini kita jauh mendahului. Terima kasih kepada kalian semua. Ya. Dia tak fokus-fokus lah. Ya, jangan risau. Saya memang baca komen-komen korang. Tapi yalah, ada yang tak boleh komen lah. Tak boleh balas. Tapi saya baca. Thank you. Bagus Ya. Jual. Ya, hari ni memang kita fokus untuk foundation, Foundation je, yes. Yeah. Because that's Bella's favourite product yang memang dia pakai dan dia bawa ke mana-mana. Orang kata jangan nanti Aiden pakai baju tidur lagi. Tak ada perbezaan sebab takkanlah saya nak marah. Kena hormat. I mean, ya, kalau Aiden selesa pakai tu. Dia nak pergi mandi, dia tak tukar-tukar je. Tak. Nak pergi swimming pool. Saya dah tahu bagaimana nak memujuk. Bila dia kata sesuatu nak percaya atau tidak. So saya dah tahu dah sekarang. Masa tu dia dengan confident kata tak apa, tukar dalam kereta. Dalam kereta dia tak tukar. Dia kata tak apa, nanti nak pergi swimming, nanti saya tukar. Sampai saya habis race 5 jam selepas tu tak tukar-tukar. Okay, orang tanya YB, bila YB cuti panjang ni? Itu tidak penting. Cuti panjang tu tak penting. Dia tak suka saya memang cuti panjang. tak suka cuti panjang. That's something you guys need to know about me. Sebab tu sampai ke hari ni bila orang tanya bila kali terakhir saya ambil cuti panjang, saya tak boleh jawab. Sejujurnya memang saya tak boleh jawab. Dulu bila saya berkhidmat dalam kementerian 2018 tu, paling lama saya cuti 3 ke 4 hari. Itu pun bila cuti is not full holiday. Saya memang akan bawa saya punya laptop untuk saya buat kerja. To me, the ideal holiday adalah di mana saya boleh buat sedikit kerja, cuti dan bersukan. That is the best holiday. What is your ideal holiday? Banyak juga. Dia tunjuk tu 148. 118. Okay, wah. Kemarin kita cuba wrap up ke 150 item sold. Yes. Jom. Ya. Nak baca yang mana ni? Bersalah nak jawab semua. Sudah cecah 150 item sold. So sekarang dah jam 9.50. Okay, jadi bateri kita dah habis lah. So keputusannya saya ucapkan tahniah kepada Timba. Yeay. Okay, tapi terima kasih. Timba senang. Kita boleh buat untuk yang start. Sekarang harga dekat batu ni, alamak, tak apa saya. Macam mana phone? Tak ada. Tengok harga kat batu ni. Okay, boleh? Sekejap. You. So sekarang 95. Nak bagi harga berapa? Tapi 95 ni dah 10%. Sepatutnya kita bagi 108. Korang memang ada kuasa nak apa, nego dekat belakang macam tu je. Ya kan, kita tu kan. Macam tu saya nego free je lah. Biar kasih yang free. Tak, sekarang ni YB dah tanya macam mana kita orang buat untung. tak, sekarang ni 15,000 orang tengah tengok. Okay. Wah. Kita turunkan sikit lah. Kita turunkan sikit. Special. Tapi dia dah ready belum nak check out? 5 minit je kita buka. Boleh? Okay, boleh. 5 minit Komen ready dulu.
Boleh tak korang komen ready nak tengok? Komen tu saya nampak. Tapi kejap. Komen ni ready dulu. Dia bukan komen ready. Semua komen benda lain. Macam mana kita nak jawab? Tapi korang semua nampak kan? Korang memang ingat saya tak ada kerja tau. Belah ni tak ada kerja. Kita dua tak ada kerja. Saya takut, betul-betul takut nak cuti. Jadi kita ada 2 laki buyer yang kita akan buat 2 orang. Okay. Nanti dapat ni. Diorang akan dapat sign notebook. Wow. Okay. Oh, sign notebook yang cantik Ni. And then riding available lah tulis untuk mereka. Nanti tulislah pesanan-pesanan Shinta. Mana boleh. Lagu baru. Korang boleh tengok dekat YouTube dah ada dah. Okay? Yang sekarang tidak sampai 2 hari sudah mencecah lebih 200,000 views. Kalau tak ada cuti. Bella minat course apa? Tempat percutian mana yang lebih suka? Masa saya belajar dulu ambil broadcasting. Wow. Okay. Orang tanya you kalau percutian kat mana? Cuti-cuti Malaysia. Dia memang truly dia memang Asia. sangat menghargai Malaysia. So dia Tak, selalu sebab saya cakap dia rasa- memang suka dalam Malaysia. Because you can get everything in Malaysia except snow lah. Itu pun snow kalau you pergi Genting Highland, you pergi dekat dalam dia punya tempat tu ada snow juga. You can really get anything and everything in Malaysia, betul? Contoh, kadang-kadang ada orang suka pergi Maldives. Saya tak pergi Maldives, pergi Sempurna. Sempurna you pergi Mabul, Island Mabul. Jauh lebih murah, jauh lebih cantik, jauh lebih bersih, makanan jauh lebih sedap. You nak pergi panjat gunung, pergilah Gunung Kinabalu. Much better. More affordable. Betul. Saya setuju. You want macam rainforest, you boleh pergi ke Pahang. You can go to Perak. Forest Reserve memang sangat cantik. I mean, you can even go to Sarawak. You go to Nia Cave. Allah, I'm not sure if I'm pronouncing the cave properly. Ada hotel yang bintang sana, sangat cantik. Like really. Tak apalah, saya berhentilah. Saya bukan ejen Kementerian Pelancongan. Tapi saya memang suka untuk mempromosikan tempat-tempat di Malaysia. It is gorgeous, it is beautiful. It is a combination of urban modernisation yet keeping to our traditional cultural heritage. Okay, tapi saya ternampak satu soalan. Tapi bukan ke YB ni English boy orang cakap? Itu dulu bila zaman saya berumur macam Ara ya. 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 Itu memang agak memalukan, tetapi setelah didedahkan oleh my mama, terimalah. Orang tanya my code. Actually I bela mix, tapi kalau korang boleh je ambil je buka. Geng Ara. Selalu mixkan yang fair ni dengan natural. Tapi betul orang kata tapi cuti. Thank you Nuraihan. Orang kata cuti Malaysia mahal, but that's where kita perlu pandai mencari tempat. Kadang-kala dengan sistem Airbnb yang dah ada, local homestay, you can get it at a much more affordable price. Sebab kalau nak pergi ke luar negara contohnya, nak kena ambil tiket penerbangan, pergi tiket penerbangan, lepas tu kena sewa kereta sana. Kalau tidak sewa kereta, kena naik Grab sana, mahal juga. Perbandingan akhirnya tetap berpihak kepada Malaysia. So I understand bila orang kata kadang-kadang mahal. Yang saya kesian ni yang betul-betul kesian adalah apabila orang nak bercuti ke Sabah Sarawak dan flight memang harga sangat mahal dan mencekik. That I understand. That I truly understand. Berapa special price lah? Yang itu saya tak claim voucher lagi. So orang yang claim voucher mungkin akan dapat lagi murah. Untuk dua? Ya. Wow. Special price 2 Foundation RM92. Kalau dapat dengan voucher mungkin boleh jadi jauh lebih murah. Kaki tangan 5 minit saja. Boleh nampak tak harga murah tu? Korang nampak tak? Bobby pakai kod apa? Saya pakai kod Tall, Dark and Handsome. Saya setuju. Ya, tidak. Sekejap. This is your code. Wow, dapat 85, 86 ringgit. Macam kenapa tangguh full scholarship tu? Itu dah tak boleh tangguh. Kerana full scholarship memang tak boleh tangguh, dia terpaksa dilepaskan. Oh, and tak it's boleh tangguh. worth $500,000 kalau saya tak silap, RM500,000.
Tapi masa tu saya memang nak berkhidmat untuk negara. That was the reason why. Masa tu saya telah dipilih sebagai ahli parlimen MUA. Dan saya dimaklumkan pengorbanan ni sangat besar. tak adalah. Work is work. Okay, ni kod YB. Kalau korang tanya, Bella just nak pastikan lah betul. Selepas ditenyih oleh Bella Sila. Boy, banyak pula letak. Mual. Shade apa tu? Yang ni 45. Tan. Tak same shade ke? Dua harga. Boleh asing-asing? Tak kisah. So tak kisah guys. Bella pakai shade apa? Dia ada natural kat sini. Actually to be Dia pakai fair kan? Yelah, tapi I selalu mix dia. Ya. Sebab tu Bella dia akan beli dua. So bila korang beli dua, belilah dua and you can mix it around. So dia nampak tak? Boleh ke you nampak? Okay. That's why to be safe, nampak ni 35. Natural. Boleh cari the raw dekat Watson tak? Tak ada, dekat Guardian. Tapi lebih baik beli sekarang kerana kalau beli di kedai fizikal dia jauh lebih mahal. Macam nak combine betul juga. Macam mana diorang nak combine? Senang je. Boleh? Thank you. Okay, korang. Guardian Brunei ada ke tak? Tu saya tak tahulah. Bila kita nak... Ada. Wah, ada. Alhamdulillah. Di Guardian Brunei pun ada. Bila kita nak ke Brunei We're going to Brunei kan? Yeah. InsyaAllah kalau tidak Hari kita keberatan. kongsikan date. Ya. Looking forward to visit Brunei. Oh, satu gambar. Satu lagi korang just tekan je. Mana-mana kod. And then just add to basket. Okay. Dan dapat harga tu Yep, saya dapat 93 tapi saya tak claim voucher lagi. Oh. So orang yang claim voucher akan dapat lagi murah lah. Oh, banyaknya soalan. Cepat masuk. Nak baca macam... Ya, kalau pakai foundation memang tidak perlu pakai sunscreen sebab dia dah ada SPF 50. Dan saya cadangkan korang baca sedikit tentang skandal yang sedang berlaku di Australia berkenaan sunscreen. Di mana banyak brand-brand besar apabila ada buat testing rupanya tidak capai pun tahap SPF mereka. Dan akhirnya menyebabkan kanser kulit yang sangat teruk. Sebab tu saya memang memberikan penghormatan kepada brand lokal seperti The Raw, which is run by a former pharmacist, run by Data and Science, yang sangat baik. Okay, you should really read it up. Kita punya flash sale tinggal 1 minit je lagi. 1 minit 60 saat. Kalau kat Singapore mana nak dapat? Tu macam mana nak jawab? Tu suruh Bella bawa nanti pergi Singapore. JB? Oh, kena masuk JB. Come on lah, Singapore JB tu dekat je. Lepas ni RTS train RTS akan buka pada akhir tahun ni. Datang ke JB 30 minit lah. Shopping lah banyak-banyak kat JB. Rumah Oren. Rumah Oren ada. Oh, Rumah Oren. Rumah Oren untuk Singapore. As for now belum ada refill sebab tu kita orang bagi korang combo, so boleh dapat 2. Singapura. Bella dah kesejukan, so saya kena dekat dengan Bella. Saya tak tahu apa lagi nak kasih untuk takkan nak peluk pula, dia jadi isu. 10, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Yelah. Wah, semua orang yang dekat pejabat ni semua dah terbeliak mata. Terbalik tu. Terbalik. Oh, kita dah nak 200. Dah nak 200 item so. Ya.
Oh, kita ada live call untuk yang pembeli Sundation. Oh, item lagi sikit lagi satu jadi 200. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello, hi. Siapa ni? Dari mana? Saya dari Sabah. Tahu, dengar suara dah boleh tahu dah dari Sabah. Sabah belah mana? Kota Marudu. Oh, Kota Marudu. Wah. Saya dulu sudah ke Kota Marudu beberapa kali. Ya, Cantik tempatnya. Bel futsal kan? Ya. Wah. Kamu ada ke masa saya main futsal tu? Ya. Oh, saya memang kena turun lagi lah. Cuma kali ni kena bawa Bella sekali lah main futsal. Betul-betul bawa-bawa. Bella je walaupun kaki kecil dia pandai main futsal. Siapa nama kita? Saya Alina. Ha? Alina, terima kasih sebab support The Raw. Ya, tahniah untuk lagu baru ya. Terima kasih. Nanti insyaAllah kalau berkesempatan kita jumpa di Sabah. InsyaAllah. Boleh. Thank you Sampaikan salam kepada keluarga Alina. Thank you Alina. Ya, thank you. Okay, Assalamualaikum. bye. Good luck, baby, untuk Iron Man. Thank you. Terima kasih. So sweet of you. Bye. Okay. Bye-bye, thank you, bye. Orang Sabah memang semua baik-baik belaka. Orang Sabah macam very peramah. Saya tak dengar last. Sangat peramah. Last tu ya, Alina, saya dengar. Minta maaf saya terus tekan and call. InsyaAllah doakan. Okay? Apa? Tak ada apa-apa. Tak, tapi Ya. sebab I tahu dia tengah tengok live. Bukan Ada geng kudat. Kudat tak pun sengaja saya selalu turun. tapi Bella dengar. Saya setiap kali saya ke Sabah memang saya sangat gembira. Tadi saya nampak Bella and family makan. Ya, tadi bawa anak-anak saya pergi makan. Sambil je makan saya di parlimen. Ya. Maybe melupakan saya sekejap. Wow, seriously itu kerja ya? Yelah, Tanggungjawab. saya tak marah pun. Tadi sesi yang sangat penting bersama dengan Menteri Pendidikan tentang soal reformasi pendidikan negara. Kerana esok, mungkin kalian tidak tahu, tapi esok adalah pembentangan belanjawan negara bagi tahun depan. Sebab itu pada hari ini kita bicarakan soal reformasi pendidikan, sistem silabus, kurikulum yang akan diguna pakai. Banyak cadangan-cadangan yang saya ketengahkan supaya kita dapat perbaiki sistem pendidikan negara, kerana untuk Malaysia jadi negara maju, pendidikan adalah tiang utama yang perlu dibina dan dipertahankan. Ya. Okey, sebelum kita tamatkan sesi pada malam ini, jangan lupa untuk follow yang sedang menonton tu, 13,000 yang sedang menonton dan setia sedang menonton. Jangan lupa untuk follow page The Raw. Terima kasih. Terus saya tengok ramai yang follow. Thank you very much. It means a lot. Dan insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi-sesi yang akan datang. So kalau ada masa nanti esok dengarlah sesi pembentangan belanjawan. Kalau ada cadangan boleh tag saya nanti atau DM saya untuk saya suarakan nanti. Bella nak suarakan apa? Nanti ada sesi khas belanjawan dengan Bella. Nah. Ini tak Bella cakap yang pelik. Apa pelik? Tak jadilah nak nyanyi. Nyanyi okey, nyanyi sebelum ni. Sikit. Aisyah nak gelak ya, serius guys. Ya. I tak sign lagi. Cik Boy tahu kenapa you gelak. Alhamdulillah Bella nyanyi. Next. Oh, dah nak 4 juta likes. Sorry, lupa dia nak 4 juta likes. Ya. Saya pun kena, sebelum kita tamatkan, saya kena ucapkan terima kasih juga kepada The Raw. Nanti mungkin kalian tidak tahu, tetapi setiap sen yang saya dapat, dah berapa sesi dah dengan live, dengan shooting periklanan, kita salurkan 100% bagi Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Muar, dan kita akan umumkan nanti perincian
bantuan-bantuan yang akan kita sampaikan bersama dengan Dara. It will be a lot, memang banyak. And I look forward to it. Dan saya memang nak fokus kepada pendidikan anak-anak di MUA. Wow. Sudah lebih 2,300 laptop dan tablet yang berkualiti sudah disampaikan. Saya memang ada hasrat untuk memastikan bahawa setiap satu anak di MUA ada tablet ataupun laptop yang berkualiti dengan akses kepada internet supaya mereka dapat jadi anak yang baik, jadi student yang baik dan insya-Allah pemimpin yang baik. Ya. Tapi lepas ni kita kalau bagi bantuan tu mungkin kita tak bawa Aiden lah. Sebab dia akan nak minta lah tu. Itulah. Dia nampak saya beri iPad masa tu. Saya beri iPad dekat student kat MUA macam, oh can I have one? Macam ingat iPad ni. Tak apa. Tak tahu lah dia nakal lah. Sebab dia ada je. Dia ada kan. Aiden ada satu, Ara ada satu. Okay? Tak tahu saja nak kacau. Nak manja dengan YB agaknya. Aiden is a very smart kid. Okay? Thank you so much. Thank you very much everyone. See you in the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay lah. Nyanyi sikit je untuk orang. Dengarkanlah anugerah yang beri dingin bila ungkap cinta dalam diriku selamanya. Mengertilah. Kenapa ketawa? Dia macam setiap kali dia nyanyi tu dia akan ketawa. Nanti saya akan nyanyi. Saya dah tutup mata, biasa terbuka. No, dia memang tak faham kan? Faham tak? Faham. Okay? Aduh. Sakitnya. Tak, memang tak boleh fokus lah. YB pula answer macam mana? Aduh. So kalau dah berapa kali dah pergi to your show? So macam mana? Dah tak boleh ada? Show lain. Show I kat stage, semua kat situ. Ni sebelah ni macam. Tak apalah. Alright, so Take care everyone. Thank you. It's a wrap. Merdeka